Esok nak pergi camp dah. Hari ni Kak Baja tak packing apa lagi barang nak bawa pergi camp. Ini kali pertama kakak Yaya berjauhan daripada Kak Baja. Dia nak pergi camp dengan kawan-kawan dia, camp pengawas. Siapa yang ke depan kan, mak-mak yang anak nak pergi camp pengawas ke, at least dia ada checklist lah. Macam gitu kan. Sebab apa, mula-mula dulu cikgu tak bagi lagi tahu checklist apa nak bawa. So aku macam blur sikit. Kak Baja nak kumpulkan dulu barang-barang yang kita nak packing. So kita start cari bag dulu. Ambil tuala dulu. Lepas tu ni bag yang Kak Baja beli kat TikTok. Lepas tu standbykan juga bag papa. Kak Baja rasa nak packing dekat ruang tamu lah kot kan. Senang. Ni antara pakaian yang Kak Baja nak packing masuk dalam bag. So basically Kak Baja bawa 4 lai baju. Ini tudung dengan singlet, 3 seluar, baju tidur 1, tuala. Bag ni yang Kak Baja beli kat TikTok tu lah, tapi macam nipis weh kain dia. Aku takut tak sempat sampai camp dah bocor. Kan nak bawa bag papa, takut nanti budak-budak kan. Takut tak terjaga. Kak Baja pun ada beli juga tag untuk dekat bag kan. So nanti dia senang lah tengok, oh okay, ini bag dia. Macam tu. Yang lain ni toiletries lah. Shampoo belum masuk lagi. Okay, Kak Baja standbykan juga getah rambut. Bawa jugalah tisu. Tisu kering dengan tisu basah. Untuk kasut sekolah. Untuk kasut sukan, Kak Baja siap-siap buat tagging. Tulis nama dengan kelas anak. Mana nak tahu kan ada orang yang kasut sama ke. Contohlah masuk dewan kena buka kasut ke. Lepas tu keluar dewan cari kasut tak jumpa. Ataupun tertukar. At least bila ada tagging ni dia tahu. Oh okey, ada tagging pink ni. Yaya punya macam tu. Lagi satu kan nak cerita pasal checklist. Kak Baja tadi kan belagak tak nak refer checklist. Kata kejap lagi lah tengok checklist. Buat dulu mana-mana barang yang ingat. Lepas Kak Baja refer checklist, rupa-rupanya tertinggal telekung babe. Telekung tertinggal. So Kak Baja dah lipat, dah siap-siap lipat telekung kakak Yaya. Yaya check apa benda yang tak ada lagi. Okay, kat situ apa checklist dia? Stokin 3 pasang. Tak ada lagi. Kasut sukan dah. Okay. Lipat belum lagi. Telekung dah. Alat tulis nanti ambil dan buku kan dah. Tuala dah. Ni ada satu terus saya masukkan. Dah. Saya dah check barang-barang dalam checklist ni. Ada few barang lagi yang Kak Baja tak keluarkan. Kejap lagi Kak Baja akan start packing lah. Sebab esok dah nak pergi. Pagi esok kan. Pukul apa ya? 10 pagi. 10 pagi. Macam mana nak pergi? First time berjauhan dari mama. Ini feeling macam ni lah Yaya nak masuk asrama nanti. Takut. Takut rasa teruja pun ada. Seronok ke tak rasa? Seronok lah sebab dapat yang kawan-kawan. Belum pergi lagi dah seronok. Tapi jangan gelak-gelak sangat. Tempat tu nenek cakap apa? Hantu. Kak Baja pun nak start packing. Nak start masuk dalam bag. Okay lah. Kita start buat okay. Ini baju sekolah untuk majlis penutup nanti. And then ada few baju selama aktiviti kat sana lah. Tu seluar. Telekung. Tudung sarung. And then thank you Ayung kan sponsor 3 lai tudung sarung dekat kakak Yaya. Baju tidur juga. Okay. Then tuala. Untuk toiletries, barang-barang kecil-kecil macam ni, Kak Baja rasa macam better masuk dalam beg sekolah dia lah kan. Tak ada serabut sangat, semua benda aku nak sumbat dalam ni kan. Kak Baja beli benda ni dengan harapan beg anak aku senang dicari. Kat sini tulis kat holder. Tapi dalam ni kita boleh tulis detail. Kak Baja rasa benda ni macam comel gila weh. Kat belakang ni ada macam kartun macam gini kan. So kat sini kita letak kakak Ayah punya detail lah kan. Nama, kelas, itu je lah. Sangkut, gantung. Senang lah cari kan. Sebelum ni Kak Baja rasa macam tak payahlah Tapi since anak Kak Baja kan baru darjah 3. Jadi Kak Baja takut dia macam berabut nanti tak jumpa. So dah tulis macam gini je. Gantung dekat bag. Comel kan.
Comel satu, menyenangkan satu. Antara barang lain, Kak Faizah sediakan 2 pouch macam ni. Satu untuk toiletries. Lagi satu macam barang-barang selepas mandi lah. Ada body mist, ada deodorant spray, perfume, yang budak-budak punya lah lepas tu ada getah rambut juga dalam ni. So tak ada berterabung kan semua benda. Ini masuk je. Masuk je dalam bag. Senang kan? Barang yang kecil-kecil kita masuk je dalam ni. Ini Kak Faizah letak sport shoes dia. Lepas tu ini yang 2 pouch tadi lah. Depan ni buku nota. Okay, lepas tu sikat jangan lupa. And then tisu lah. Barang pun dah siap packing. Checklist pun Kak Faizah dah tunjuk. So sampai sini sajalah video Kak Faizah untuk kita nak packing barang kakak Yaya pergi camp. 2 hari je pun mudah-mudahan video Kak Faizah ni ada ibu-ibu yang mungkin ada pengalaman sama macam Kak Faizah nak buat checklist untuk anak pergi camp 2 hari je tapi macam anak nak masuk asrama. Mudah-mudahan video Kak Faizah membantu. Hampa yang dah tengok tu kan, dah tengok ke tak tengok ke, subscribe lah weh. Subscribe. Lagi satu apa lalu orang cakap apa, follow, like, follow, share. Benda lah tu lah So thank you. Bye bye.